Lebih 12.5 juta rakyat Malaysia sudah manfaatkan sumbangan asas rahmah sejak dibuka 3 minggu lalu. Perbelanjaan melebihi 1 bilion ringgit untuk barangan asas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, SARA untuk semua adalah hasil penjimatan yang dicapai melalui penstrukturan semula kewangan negara. Ketirisan ditutup, tata kelola diperkemas dan hasil yang dijimatkan dipulangkan kepada rakyat. Ini membuktikan bahawa apabila hasil negara diagih secara saksama, manfaatnya dirasai oleh isi rumah di seluruh negara, katanya yang juga Menteri Kewangan dalam kenyataan hari ini, 4 Mac 2026. Pada hari pertama, jualan mencecah 97 juta ringgit, hampir 2 kali ganda berbanding tahun lalu. Sistem kini mampu proses lebih 11,000 transaksi seminit tanpa gangguan. Lebih 4,400 kedai runcit kecil kini terlibat, menjadikan lebih 11,300 premis seluruh negara menerima transaksi SARA.